Okay guys, kali ni Abang Boji nak bawa korang kita tidur dalam cube. Ini dia punya entrance lah. Jom kita masuk check in dulu. Ini dalam lobby dia. Simple dia lobby dia. Ini dia yang Abang Boji idam-idamkan nak duduk dalam gelung ni. Bilik Abang Boji nombor 30. Bilik Abang Boji nombor 30. Okey lah, tempat ni cantik juga kan. Bolehlah tahan. Okey, untuk pengetahuan korang, bilik lain pun ada juga kan. Tapi Abang Boji teringin sangat nak duduk dalam kontena ni, dalam gelung ni. Okey, mari kita tengok rapat dekat gelung ni. Gelung 29 ni. Okey, korang nampak korang tengok. Okey guys, gelung dia hanya besar ni je. Tinggi, kira tinggi jugalah. Okey korang, dalam ni kan dia agak sempit sikit lah kan. Semasa kami check in tu, bos dia suruh kita tengok dulu tempat ni sama ada kita suka ke tidak kontena ni. Tapi bila Abang Boji dah tengok tempat ni, boleh lah. Sorry, ini dia macam relung. Abang Boji panggil relung lah, biar korang faham sikit relung. Dekat depan ni dia ada tirai sikit lah, dia tutup. Okey, bilik mandi dia sebelah sini tau. Sekejap lagi Abang Boji tunjuk pasal kawasan ni Tahad. Abang Boji cuma boleh explain dekat korang. Duduk macam ni je, duduk macam ni je. Abang Boji boleh explain kan. Kalau sikit lagi lah Abang Boji tunjuk toilet dia. Tapi dekat sini ada aircon. Ada aircon, itu yang best tu. Tak adalah kita kepanasan kan. Okey, dekat luar sana kalau korang tengok kan, boleh nampak tu. Swimming pool lah. Itu dia. Itu yang best tu. Ni bukan apa, pengalaman lah. Pengalaman duduk dalam gelung gelung batu ni. Okey, dalam sini juga dia sediakan kita 2 kain tuala tu. Siap ada hair dryer kau tak tahu. Itu tempat aircon. Dan dekat situ tisu, korang nampak air, korang nampak tu kan, apa tu, ubat gigi ke, berus gigi punya ni ke. Yang dekat atas ni, dia ada set lah, ada bubur set makanan lah. Untuk undang korang, beg-beg Abang Boji semua bubur sana. Semua susun dekat atas tu. Ini dia. Ini dia bilik Abang Boji ya. Korang tengok ni. Aduh. Okey, korang tengok. Dia bagi kita 2 bantal. Ini dia. Ini dia bilik mandi dia. Nampak tak? Bila kita tidur macam ni kan. Bila kita tidur kan, malam-malam kita nak kencing. Nampak? Senang aja. Tak payah kita jalan jauh-jauh kan. Selalunya Abang Boji tunjuk pada korang bilik mandi besar, semua besar kan. Kali ni tak ada. Kali ni simple aja. Kalau kita nak kencing tengah-tengah malam, buka ini je. Itu yang hebat tu. Waktu malam dia dekat sini pun cantik juga. Just